Kita lihat budaya di siang hari view siang hari ni boleh dikatakan menarik sebab masih cerah berbanding dengan malam kan. Tu rasa terpanggil untuk nak buat video di sekitar nak pergi ke floating market daripada Hanyai. Ikut leader je depan. Kita tengok suasana petang di sekitar perjalanan, di sepanjang perjalanan, sepanjang perjalanan menuju ke destinasi kali ini. Yang penting kalau sampai sini kan, kau harus pakai SIM card Thailand. Kena beli online Shopee, lebih kurang dalam RM18 ataupun RM19 macam tu lah. Beli dan terus boleh pakai, tak perlu register. Cabut dari phone, terus masuk SIM card yang hendak dipakai, SIM card Thailand tu, SIM 1 ataupun SIM 2. Yang satu lagi, jika telefon tu 2 SIM, disablekan, just pakai SIM card yang Thailand ni. So dia boleh link terus dengan WhatsApp yang kita guna tu. Dia macam bypass terus lah. Kita tak perlu register nombor baru ni untuk buat WhatsApp baru apa semua, tak perlu. Just boleh guna je WhatsApp yang sedia ada tu. Senang. Berapa tu? 5 meter lah. Berapa meter? Chưa. Chưa đó. Tuổi thấy gì không nhiều. Em mosing. Dia dia kata hai. Hai. Korek. Hai. 7 meter boleh tu. Jom. Jom. Stop dulu lah. Kita sambung. Isi borel belakang dulu sebelum tinggal ni deh. Serah kepada ni Icah ni. Jaga ni. Mai kerja. Agak sudah ni air tebing apa. Duk marilah. Tak si tebing 100 kop biasa. Ni special deh. 1000 dah lebih. Okey dia apa-apa Roger deh. Jom. So kita ke floating market. Tengok apa yang ada. Oh cepat bateri habis. Sekitar di floating market ni ada jual-jual lah. Ada lagi cucu. Ingat kita cucu kan lah. Kita boleh hijau sapu. Tengok dulu orang. Ada duk. Makanan, oleh-oleh. Sama macam orang Melayu sini. Tu dia ada joget Dugong. Jom kita layan dugong joget. Studio. Hai, buah tu.
Ni gula we Adi ni. Oh. Adi molek kalau ada ni. Jual dengan perahu. Kita tengok kat bawah. Buat tenang-tenang jiwa ni geng. Tu dia gong besar, gong health station. Jom kita pusing-pusing dulu dalam ni, ada apa lagi. Makanan tradisi macam Malaysia punya. Tupak tape. Lebih kurang je budaya dia, budaya kita. Baju. Kan. Kalau orang tahu tu apa tu. Sampel je, tepi-tepi ni je jual. Kanabit, genja. Tikam. Jangan lupa tikam. Siapa lekas mau kaya, kasih tikam. Timbak. Oh. Asak lah, geng. Ada bakar-bakar kah? Yang dicari-cari sudah dijumpa. Ini adalah perkara wajib, geng. Buat nombor dulu. Anda jadi mari. Yo, kau ni kau jadi. Oh, ada kicing. Okey. Kalau ni. Dia tak nyunggu sangat ni. Nombor muda tak sampel baru dah. Sampel, ha. Kalau hitam ni dapat body ke tak masuk ni. Dia dapat di magak. Magak untuk sekolah kau. Kalau aku di box okey ni, warna putih. Mu kena tengok background mu lagu mana. Cerah lah. Kalau background gelap kena cerah. Magak. Kalau magak cerah kena ambil gelap. Kau dapat nyunggu sangat ni.
Berapa Zul? 60. 60. Okey. Boleh dah. 60 dalam 7 riyal. Tapi ya. Alah, okey. Cuma nampak nyungguh sangat dia. Molek tu Jom. Hai, kedak nak buat video. Dah kadang-kadang buat video panjang-panjang tiba-tiba korak. Ni geng, nama dia Klong He Floating Market. Itulah dia. Macam-macam ada buah lah, makanan lah, macam apa ni? Sate-sate lah, ainyo buluh lah. Jom kita masuk dekat sikit. Wait, jom naik atas. Tu ainyo buluh. Sepanjang jalan tu. Dah jalan dah tadi, tiba-tiba dah korak balik video. Ni dia jalan sampai ujung. Apa yang ada? Boleh naik. Tu sepatu. Oh, makan atas ni Sana tempat makan lah. Santai-santai. Oh, stadium tu Rosa. Apa ni? Apa ni? Apa ni geng? Ujung dia ada apa? Tak ada apa dah. Tempat makan ni. Tak ada apa dah. Jom tengok-tengok baju warna sikit beli. Cukup lah. Ada kenangan lah kita datang ke Thailand. Sebelum bergerak balik kita isi perut dulu lah. Wow.